Kempen Tabung Pahlawan telah banyak membantu veteran ATM. Terima kasih atas sumbangan dan keikhlasan anda. Setiap sumbangan yang diberikan mampu sedikit sebanyak meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Setiap sumbangan diuruskan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM untuk menjayakan pelbagai inisiatif yang bukan sahaja meningkatkan kesedaran tetapi membantu memperkukuh kesejahteraan veteran ATM. Program ini diterajui oleh Ketua Pengarah JAV ATM, Major Jeneral Datuk Haji Semaun bin Haji Marzuki yang turut mengiringi Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan yang turut turun padang untuk menyantuni veteran ATM. Program ini merupakan salah sebuah inisiatif Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM untuk turun padang menyantuni ATM secara bersemuka dan melihat sendiri keadaan sebenar mereka. Pendekatan ini penting bagi memastikan setiap sumbangan daripada para penyumbang disalurkan kepada veteran yang benar-benar memerlukan. Di samping itu, bersesuaian dengan keperluan seharian mereka. Jadi utama adalah untuk menghargai jasa-jasa para veteran kita. Yang satu ketika dahulu yang pernah berkhidmat, ada yang sehingga ke-21 tahun berpencen, ada juga yang tidak berpencen disebabkan masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga seperti anak-anak yang kurang sihat dan sebagainya. Jadi selain itu juga kita untuk menyantuni veteran-veteran kita yang pernah berjuang kepada negara kita, selain itu menaikkan lagi semangat federalisme kepada rakan-rakan yang melihat secara langsung pada rakyat kita dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah untuk menggalakkan sebagai satu contoh kepada rakan-rakan strategik kita turut menyumbang kepada kempen Tabung Pahlawan kita dalam kita memanfaatkan kepada veteran-veteran kita yang betul-betul memerlukan. Hari ini, ada antara penerima bantuan yang telah berjaya bangkit semula dan berdikari dalam dunia keusahawanan. Kejayaan mereka bukan sahaja mengubah hidup sendiri, malah membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. UniKafe adalah bukti kejayaan para veteran ATM dalam membina kehidupan selepas persaraan. Diusahakan oleh Korporal Bersara Sani bin Osman, kafe ini terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada warga Uni Syams. Hidangan yang unik dengan harga yang berpatutan. Semoga UniKafe terus maju dan menjadi inspirasi kepada veteran yang lain. Kempen Tabung Pahlawan akan terus memberi manfaat kepada veteran-veteran yang memerlukan. Setiap sumbangan anda walaupun kecil nilainya, tetapi impaknya besar kepada mereka yang memerlukan. Teruskan menyokong Kempen Tabung Pahlawan, RM1, satu rakyat demi pahlawanku. #ini gelombang penghargaan.